Okey, nama saya Muhammad Ayub. Muhammad Ayub. Ayub AYUB. UB. Ayub. Okay. Harun. Yes. How old? Saya umur 57. 57. Ya. Okay, cerita. Saya ada sakit kencing manis. Okay. Saya sudah sakit tempat di kencing manis sudah 5 tahun. Saya ada kencing manis dan darah tinggi. Darah tinggi. Ya. Okay, dulu saya selalu pergi check hospital. Di hospital bagi saya ubat. Ubat kencing manis dan ubat darah tinggi. Jadi saya sudah makan ubat ni selama lebih 5 tahun lah. 6 tahun sejam. Okay, bila saya jumpa ini Ecolife, saya berminat. Saya terus cuba. Lepas tu bila saya cuba, saya perhatikan saya punya badan bertambah, rasa bertambah bertenaga, dan saya lebih sihat. Dan saya buat keputusan untuk terus mencuba rawatan Ecolife. Okey, lepas tu saya semasa saya mula mencuba, saya masih memakan ubat. Saya makan ubat dan terus menggunakan perawatan terapi ni. Bila selepas saya gunakan rawatan terapi ni selama sebulan, saya cuba kurangkan ubat saya. Jika saya makan 2 biji sehari, saya kurangkan sebiji. Berapa lama? Dalam sebulan. Dalam sebulan. Dalam sebulan saya cuba makan separuh daripada yang doktor syorkan. Jadi kalau dulu saya makan 2 biji, saya tinggal makan sebiji. Saya cuba lagi sebulan. Saya makan separuh. Bila saya cuba makan, dalam masa saya buat percubaan tu, saya buat ujian darah. Tengok sama ada gula saya masih tinggi ataupun normal. Dulu semasa saya makan ubat, gula saya memang berada normal, lebih kurang 5, 6 mana normal lah. Tapi saya bantu pada ubat. Jadi bila saya dah kurangkan ubat, saya buat rawatan ni, saya cek darah saya pun sama juga, lebih normal juga, maintain lah. Maintain lah. Jadi bila saya dah cubakan sebulan dengan makan separuh ubat, saya cuba berhentikan ubat terus. Berhenti terus makan ubat. Selepas 1 bulan. Selepas 1 bulan. Saya terus berhenti makan ubat. Saya cek lagi darah. Tengok keadaan saya macam mana, adakah darah saya tahap gula saya masih normal ke ataupun naik sebab ubat tak makan kan. Saya cuma bergantung terus pada rawatan terapi ni. Dan bila saya terus berhenti ubat, saya terus gunakan rawatan terapi ni, iaitu ialah saya buat duduk di atas nayon ni, dan saya buat kepanca. Saya buat kepanca sehari 2 kali dan saya duduk di atas nayon selama 8 jam sehari. Bila saya buat dua-dua rawatan terapi nayon ni dan tanpa makan ubat, tahap gula saya normal juga, tahap darah tinggi saya pun normal, tahap kencing manis dan darah tinggi pun normal. Jadi selepas saya dapat keputusan yang bagus tu, saya tak bergantung ubat lagi, saya terus gunakan rawatan ni. Dan saya terus beli mesin ni, pakai di rumah, dan saya terus gunakan untuk tidur dengan mesin ni. Sehingga sekarang saya telah menggunakan rawatan terapi ni selama 4 bulan. 4 bulan. Ya. Jadi saya rasa bersuka hati dan saya sangat yakin insya-Allah rawatan ini akan membantu saya untuk terus mengekalkan kesihatan saya dan saya tidak lagi bergantung pada ubat-ubatan. Jadi jika terlalu, if you take a lot of this medicine, what kind of side effect? Okey, saya telah berjumpa banyak dengan pakar-pakar, masuk Profesor Dr. Aziz, pakar diabetes daripada Hospital USM. Dia mengesahkan bahawa memang kita makan ubat ni akan merosakkan buah pinggang. Dr. Ridwan juga memberi nasihat kepada saya, memang kita akan merosakkan buah pinggang. Sebab apa? Bila kita makan gantung pada ubat selama bertahun-tahun, mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun, jika kita tidak
mengawal ubat sebut, ubat sebut akan merosakkan pinggang kita dan akan merosakkan hati juga. Jadi saya percaya dan saya yakin bahawa rawatan akular terapi ni dapat mengelakkan kita dari bergantung pada ubat-ubat. Yes. Okay. Dia apa itu how can this machine be so effective? Yeah. Why can it make it like you do not need Mudah. to take any? Mesin anion ni bila mengeluarkan charge anion. Charge anion ialah negatif ion ataupun ion negatif. Okey, jadi bila kita pijak kaki kita kepada mesin ini, charge anion daripada mesin itu akan menyerap ke badan kita. Okey, charge anion ini ialah dia membawa oksigen. Bila charge anion ni membawa oksigen dan seluruh charge itu dia meliputi badan kita dan seluruh sel di badan kita akan mendapat oksigen tambahan daripada charge anion itu. Bila kita sudah berumur dan kita kurang exercise, kemungkinan saluran darah kita, rangkaian darah kita akan tak lancar macam mana kita masih muda. Sekarang kita mungkin kita banyak kolesterol tinggi, sel yang orang berkait daya tersumbat. Jadi tak keseluruhan sel badan manusia mengandungi 70 trilion sel. Jadi tak mungkin 70 trilion akan dapat oksigen yang cukup. Sebab oksigen daripada darah kan. Bila darah tak sampai kepada sel tak dapat oksigen. Tapi bila kita bijak anion ni dia bawa oksigen. Jadi tak secara langsung sel kita 70 trilion sel dalam badan kita tak akan mendapat semua oksigen. Semua dapatlah sel. Ya, melalui charge tadi. Charge boleh mengalir melalui badan kita. Walaupun pada kayu, pada meja pun dia boleh mengalir. Charge elektrik boleh mengalir kepada. So mean you say that when we grow old, Yes. our blood become very slow. Yes. So the transmissions of the oxygen Yes. to all of the cells in All the the cell body maybe blocked. block, or maybe it is insufficient. Insufficient, Not enough. Okay. yes, not enough. So this charge will actually convey all the oxygen through the cell, all to through the cell. Yes. So the cell will Get all the oxygen. oxygens and Yes. be active Active. and doing their own function. Yes, correct. Okay. When the cell is healthy, bila sel sihat, kita punya organ pun akan jadi sihat. Dan bila organ sihat, sistem fungsi badan akan kembali pulih, kembali bekerja. Organ-organ yang membuat berbagai antibody dan enzim dan apa semua akan terus akan Tak ada itu side effect apa tak ada itu. side effect yang berlaku kan semasa proses pemulihan organ tadi. Sistem perjalanan akan pulih, itu ada side effect. Kadang-kadang dia ada rasa pening, dia ada rasa sengal-sengal di sendi. Itu sementara permulaan. Jadi Lepas tu hilang. jadi apa itu whatever diseases also can Yes, because cell dia back to the basic. back to Dia pergi pada asal manusia ialah sel. So bila sel pulih, apa penyakit pun akan hilang. Saya membaca dan saya bukan doktor, saya banyak membaca. Bila Dr. Ridwan ceritakan saya tadi, saya sudah penuh, saya buat saya punya R&D.